Puan kena faham, lelaki tak boleh dengar arahan banyak. Dia satu arahan pada satu masa. Dan kena jelas. Abang, buang sampah. Jangan risau. Dia akan pergi ambil sampah dan dia buang. Sampah dalam plastik tu je dia akan buang. Dalam sinki yang ada sampah tu dia akan biarkan. Sebab apa? Luar bidang kuasa. Abang, yang kat sinki tu kenapa tak buang sekali? Kau ni mana satu kau nak? Kau suka buang, kau dah buang dah. Kau nak apa lagi? Susah kan? Kena cakap, bang, abang boleh tak tolong buang sampah termasuk yang dekat sinki tu? Kena cakap macam tu. Lelaki ni macam tu. Lelaki ni tak boleh dengar 2-3 arahan pada satu masa. Tak boleh. Itu kelemahan lelaki. Orang perempuan lain. Buang sampah, dia tahu dah. Ni apa lagi sampah nak buang? Dia fikir dah. Itu orang perempuan. Orang perempuan boleh buat 2-3 kerja pada satu masa. Itu sebab dia sesuai jadi jururawat. Dia boleh cek bacaan darah orang ni. Dia boleh tengok orang depan tu sakit apa. Yang ni dah mati ke belum. Dia boleh cek 3 tu dia boleh cek dalam masa yang sama. Betul tak? Iya. Orang lelaki tak mahu dah. Memang dia tunggu ni mati baru dia cek orang tu. Dia cek orang ni sakit apa. Terbalik pula. Bukan dia. Bukan nanti dulu. Dia ni sakit lain. Dia cek orang ni. Orang lelaki dia tak boleh. Orang lelaki tengah menaik. Ajak berbual. Aku ada benda nak cakap ni. Jap. Penting ni. Apa dia? Cakap cepat. Orang lelaki macam tu. Tapi yang perempuan lain. Saya tengok PA saya masa saya kerja jadi bos dulu. Jadi pengarah undang-undang dulu. PA saya sambil-sambil menaik. Dia telefon bunyi ni. Kawan tengah gosip kat belakang. Dia boleh tak. Halo, mana ada? Pandailah kau. 3 dalam 1 dia boleh buat. Jangan main-main. Dia boleh buat tu. Tu sebab orang perempuan, dia boleh masak-masak, dia masuk ikan, biarkan, dia boleh lap meja makan, dia boleh terbalikkan sofa tu, tepuk bantal, dia pergi balik terbalikkan ikan, tak angus. Orang lelaki kalau dapat dia masak mi segera tu kat dapur tu, selagi mana dia akan menghabiskan usia muda dia. Dia tak boleh buat benda lain lah. Dia tunggu sampai air tu menggelegak, dah boleh masuk lembu. Dia boleh tahu dia. Itulah orang lelaki. Jangan bagi 2-3 arahan pada dia tak boleh tangkap.